Salam sejahtera kepada semua. Cikgu nak bincangkan soalan nombor 15 untuk kertas 1, soalan matematik percubaan Negeri Pahang tahun 2025 SPM. Okey. Rajah 6 menunjukkan sebuah sisi 4 kitaran JKLM dengan KN ialah diameter bulatan. Cari nilai X. Okey, soalan minta kamu cari nilai X. Jadi untuk soalan sudut dan bulatan ini kamu kena fahamlah sifat-sifat sudut dalam bulatan, dan dia bagi tahu kat sini KN ialah diameter bulatan. Okey, kalau KN ni diameter bulatan, maksudnya dekat sini segitiga ni, sudut di sini nilai dia adalah 90 darjah. Ini kena ulang kaji balik sifat bulatan. Okey, sudut di sini 90 darjah. Kemudian kita tengok sudut yang diberi, ada sudut KLM. KLM, sudut ni 110 darjah. Jadi untuk sebuah sisi 4 kitaran, iaitu sebuah sisi 4 yang berada dalam bulatan, hasil tambah sudut yang bertentangan, contoh yang mana? Ini cikgu tanda dengan warna hijau ni. Hasil tambah sudut yang bertentangan, contohnya sudut 110 darjah ini dan sudut di sini. Di sini. Ini dipanggil sudut bertentangan untuk sebuah sisi 4 kitaran. Hasil tambah sudut bertentangan, sifat dia adalah mesti sama dengan 180 darjah. Jadi kalau sudut ini kita tahu 110 darjah, maka sudut di sini kita boleh cari sama dengan 180 darjah, kamu tolak 110 darjah, dapat 70 darjah. Okey, sudut di sini kamu dapat 70 darjah, dan sudut di sini, di sini, cikgu tanda ni kat sini ni, sama dengan sudut di sini kita boleh cari sama dengan 90 darjah tolak dengan 70 darjah sama dengan 20 darjah. Okey, sudut ini kita dapat tahu itu sudut NJM sama dengan 20 darjah. Okey, sudut NJM sama dengan 20 darjah. Kemudian kita tengok apakah kaitan, apakah persamaan atau perkaitan antara sudut NJM. Sudut NJM iaitu 20 darjah ini dengan sudut X. Jadi perhatikan sudut X ni. Sudut X ni, kalau kamu tengok sudut X, okey, sudut X ni datangnya daripada mana? Daripada lengkuk ini NM. Ni lengkuk NM. Jadi mengikut sifat sudut, kalau sebuah sudut yang dicangkum oleh lengkuk yang sama, nilainya sama. Macam mana? Tengok lengkuk NM ni, sudut, kita dapat sudut X satu sini. Dan kemudian daripada lengkuk yang sama juga, NM, kita dapat sudut ini. Sudut MJ dipadamkan apa? JN, MJN. Kita dapat sudut MJN tadi, MJM itu sama dengan 20 darjah. Ingat sifat sudut, bagi sebuah sudut yang dicangkum oleh lengkuk yang sama, iaitu lengkuk NM ini, kita dapat sudut X, ini sudut X ni, dan ada satu lagi sudut, iaitu yang dicangkum oleh lengkuk yang sama, lengkuk NM ini, iaitu sudut ini, sudut NJN. Kita dah kira tadi sudut MJN tadi, nilai dia sama dengan 20 darjah. Jadi sifat sudut, bagi suatu sudut yang dicangkum oleh lengkuk yang sama, nilainya adalah sama. Oleh sebab itu, sudut X ni sama dengan sudut MJN, iaitu sama dengan 20 darjah. Sebab itulah jawapan dia adalah B untuk soalan nombor 15. Okey, terima kasih.